3, 2, 1. Segar mawar dalam jambangan, jadi hiasan si anak dara. Pemanis kalam saya sembahkan. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap manusia yang hidup pasti ada cabarannya. Begitu juga saya, berusia 11 tahun, yang hidup sebagai seorang anak, seorang murid, seorang pengawas dan rakan kepada ramai orang. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maisura Haila binti Muhammad Syamsul Hadi, anak kelahiran negeri Pulau Pinang yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti dengan kodnya PBA 0015. Sebagai manusia, kita tidak boleh lari daripada masalah. Pernahkah anda terfikir untuk mengubah masalah itu kepada sesuatu yang positif? Masalah-masalah beginilah yang dapat mematangkan kita. Tetapi bagaimanakah caranya? Pada satu hari, saya telah ke kedai buku dan terjumpa sebuah buku yang bertajuk Good Vibes, Good Life. Bunyinya dalam bahasa Inggeris, tetapi ia diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Apa yang menarik perhatian saya pada buku ini ialah buku ini merupakan buku yang paling laris dan telah mendapat lebih 1 juta cetakan di seluruh dunia. Jadi, saya tertanya-tanya, apakah wow faktor yang membuatkan buku ini buku yang paling laris? Rupa-rupanya, buku ini ialah tentang kisah silam zaman kanak-kanak. Penulisnya ialah Vex King. Beliau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap selama 3 tahun. Beliau hidup berpindah randah. Betapa sukanya hidup yang telah beliau lalui. Namun, pada ketika ini, beliau telah membuktikan yang kesulitan hidup itulah yang menjadikan beliau seorang jurulatih seorang penulis, seorang usahawan dan dermawan. Dapat tebalkan buku ini? Memang iya, tetapi ia penuh dengan informasi. Buku ini yang mengandungi 293 muka surat. Sungguh pun kelihatan tebal. Buku ini bukan buku bersiri. Jadi, kita boleh fokus kepada topik-topik yang tertentu tentang diri kita. Saya kongsikan antara topik-topik yang menarik di dalam buku ini ialah raikan pencapaian, hormati keunikan diri, perhatikan tanda amaran, pilih bersahabatan yang benar dan banyak lagi. Boleh dikatakan daripada buku surat yang pertama hingga terakhir terlalu syarat dengan pelajaran. Antara salah satu sebabnya ialah kesakitan merubah manusia berehat seketika untuk melakukan sesuatu yang menyeronokkan, dan sikap bertangguh akan melewatkan impian. Masalah-masalah inilah yang perlu ambil tindakan dan kata-kata boleh melukai, menyembuhkan atau membantu kita. Para penonton yang saya hormati, anda ingin hidup dengan gembira, ingin mengubah dunia, ingin belajar untuk mencintai diri sendiri? Belilah buku ini kerana ia akan menjawab semua persoalan itu. Cepat dapatkan buku ini dengan harga yang berpatutan. Buku ini tidak akan melukai anda, bahkan ia akan menolong anda. Sungguh manis buah ini, jangan dimakan dengan cepat. Berakhir sudah bicara ini, semoga kita dapat manfaat. Sekian, terima kasih daripada saya, Maisura Haila binti Muhammad Syamsul Hadi.